Anda ingin langsungkan perkahwinan dengan emas, bukannya dengan hutang. Majlis sehari, hutang bertahun-tahun. Ini yang kita fikir. Ramai orang muda buat pinjaman besar untuk kahwin. Tetapi adakah ini berbaloi? Bila kahwin dengan loan, hutang terus masuk rumah. Gaji habis bayar pinjaman. Tekanan keuangan akan mula muncul dan akhirnya jadi punca pergaduhan. Ramai pasangan bermula dengan bebanan hutang yang besar hanya semata-mata untuk majlis yang sehari. Sedangkan masa depan sepatutnya dibina dengan tenang. Jika mula simpan emas sebelum kahwin, lain ceritanya. Simpan sikit-sikit, kumpul emas secara konsisten. Bila tiba masa, emas ini boleh dicarikan jadi tunai untuk majlis. Tidak perlu hutang, tidak perlu stres. Kahwin sepatutnya menjadi permulaan yang indah. Ianya bukan tentang beban hutang. Jadi, kahwinlah dengan simpanan emas. Majlis sehari tidak patut jadi hutang bertahun. Simpan emas sedikit demi sedikit. Biar jadi bajet kahwin tanpa pinjaman. Kahwin dengan emas, bukan kahwin dengan hutang. Untuk mulakan tabungan dengan akaun Emas Gap, hubungi saya untuk bimbingan. Save dan like video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.